Hai guys, hari ini 26 hari bulan 7 2026. Kami nak pergi ke biji motor, nak pergi ride ke DJT Sungai Kerang Truk Driving Perak. Sama kita ada Azmi, Munira dan juga Dagun. Let's go guys. Bangun pagi, matahari naik. Helmet, sarung, kunci dah pusing. Dari jalan, tak ke jalan reda. Kapcai kecil tapi semangat besar. Dari bandar sampai ke hutan, dari pantai sampai ke puncak. Ini Kapcai Rock Channel, tempat kita berkumpul. Ride jauh, camping seru, cerita tak pernah habis. Api unggun, ketawa pecah. Setiap jalan, setiap luka jadi kenangan indah. Kapcai Rock Channel, jom ikut kita. Tenda pacak tepi sungai, kopi panas, nasi bungkus ramai-ramai. Tayar berlumpur tak kisah, yang penting geng semua ada. Hujan turun kita berteduh, engine rosak kita tolak sama-sama. Sebab ini bukan sekadar ride, ini keluarga, ini Kapcai Rock, ini Kapcai Rock Channel, tempat kita berkumpul. Ride jauh, camping seru, cerita tak pernah habis. Subscribe, like, share, jangan lupa. Setiap kilometer kita tulis sejarah. Kapcai Rock Channel, kita teruskan. Ini Kapcai Rock Channel, tempat kita berkumpul. Ride jauh, camping seru, cerita tak pernah habis. Api Lebat atas sana sini. Guys, dia masuk ke celah-celah kedai guys. Ikan Sungai Kerang. Orang tu ke perumahan. Oh nice.
video. Okay guys, kita dah sampai dah di DJT, restoran DJT Sungai Kerang. Sekarang proses order pun dah selesai. Tunggu makanan sampai. Bayar pun dah. Betul. Dah bayar dah kan? Bayar dah. InsyaAllah boleh makan. Kita tunggu makanan tiba. Patut kena buat tunjuk. Okay guys, makanan dah sampai. Aku order nasi goreng lokan. Ni nasi goreng lokan dengan kerang. Tapi lokan. tak jumpa kerang, jumpa daging. Aku pun pelik. Daging kerang. Ayak dia. Yang ni sirap sangkuit. Perahan. Oi, Ui, tinggi tu. lagi ni boleh? Boleh lah. Saya ingat dia tarik mamak. Oh, nice lah sini. Kita goreng ni. Guys, aku dah kekenyangan lah. Ayak sirap, ABC. Ya, muka kekenyangan. Oh, kenyang. Oh, kenyang. Baik. ABCD. Ni order kan? ABC dah beri ni ayak ni. Melambak. Lambak. Inilah dia. Restoran DJT Sungai Kerang. Kita parking kat sini. Tadi rela tu kata parking kat sini ya. So kita parking lah. Ramai orang. Bila hujung minggu. Okay, not bad. Sebelah sini apa? Muara Kuala. Kita tengok Azmi sedang berusaha untuk menerjun. Puak lentang. Ni ayak ni surut ni. Ya surut. Tu yang tenang. Oh, best suasana sini. Luar daripada kebiasaan kita. Ya. Kita perlukan suasana ketenangan. Ya. Sekali-sekala kita main tempat macam ni. Reset minda bagai-bagai. Tu brother tu dia nak naik boat. Mungkin dia nak beli rumah dia ke macam mana. Oh, dia nak parking kat the ghost stand. Oh kan, ambil side. Kena. Oh, dia lag oh. Ni bukan satu demo tapi kebetulan dia tengah start. Oh, tengok ayak ombak. Oh, best. Sebenarnya aku nak turun tapi aku gayat. Oh boleh, tak ada gayat mana. Inilah suasana dekat restoran DJT. Okay guys, aku ada kat JT ni. JT ni kecil je, tak ada apa pun. Goyang-goyang pun ombak, tak ada goyang-goyang. Narik dekat restoran DJT ni. Kalau makan-makan kita ronda-ronda lepak-lepak macam ni. Oh menarik, tengok view belakang. Kita ada jumpa kawan sekerja kita di PDT.
Kau kenal tak siapa dia? Hang lah. Siapa? Jangan ambil yang mau. Aduh. Artis kita. Dah banyak satu video tadi. Dia kita dah nak naik boat. Nak pusing-pusing. Mancing. Mancing. Ni kita punya peserta-peserta. Serta memancing. Ya, Sungai Kerang. mancing. Untuk drift. Cuy. Ini bukan cuai, ini cai. Ayo kita tengok apa jadi lagi. Ni. Ha, duduk. Wahai tiket pandang. Kita akan tiket. Ni first class. Rekod tajuk pindah tu. Dia kedua hidup selamat. Tengok Rose Stadium. Zam. Alah Zam. Weh, tak boleh aku yang ni. Tak boleh aku takut. Gaya. Oh. Ui. Goyang-goyang. Tempat pegang tak ada. Pinjam tali. Tak tempat pegang. Bagi saya tak baik ikat saya. Nanti boleh dah share ni. Gambar. Wah, aku video. Video. Ya. Vlog. Sekarang dekat tu pasal. Oh, bawa kena angin. Kambing kat depan takut. Budak tu siap mancing, gelak je. Gelak je duduk itu. Tak ada bumbung, tak panas. Dia meniti kat situ je jalan. Ribut. Oh, ni jabatan hutan lah. Oh, ni dia boleh. Yang tu dia bawa punya JT tu. Ni abang nak macam ni. Ah, sudah. Nah, hari ni lah. Sebab pegang batang. Boleh tinggi lagi. Bangun pagi, matahari naik. Helmet, sarung, kunci dah pusing. Dari jalan, tak ke jalan reda. Kapcai kecil tapi semangat besar. Dari bandar sampai ke hutan, dari pantai sampai ke puncak. Ini Kapcai Rock Channel, tempat kita berkumpul. Raih jauh, camping seru, cerita tak pernah habis. Api unggun, ketawa pecah. Setiap jalan, setiap luka jadi kenangan indah. Kapcai Rock Channel, jom ikut kita. Ni orang kata fokus lah. Yang kata Sungai Kerang tu. Tak daripada hutan tu, hujung hutan tu sampai hujung hutan tu dia corner lagi kat sana. Oh. Ni hak kayu-kayu ni dia perenggan dia bawah. Lot dia kan. Okey, ni lot kawan ni Mia, ni lot kawan ni yang macam tu. Tempat belah kerang. Lokman, kau selalu main kot ni ya Lokman. Sekarang ni ada berapa orang?
depa banyak buat kilong kan. Dia muara. Kalau keluar ni perlu dah. Ada bot lompat benda tu, dia ada ombak ah. Orang tak mau pergi sana okey. Mabuk bawah. Banyak tu. Tapi ini okey. Ni okey. Jadinya. Dia mula-mula abang gaya. Dia boleh berdiri tak marah. Kalau nak spray minyak pun kita. Itu dia balik. Sesuai apa? Macam mana nak pick pangkok ni? Nak pangkok saya nak lajak pangkok. Ada ikan bilik macam Ada mata biru ada. Dah bergelori sikit kan? lepas. Okay guys, kita dah selesai dah habis minum. Lepas tu kita minum set. Minum air kelapa tu kita tengok lagi dah. Okay guys, jumpa lagi. Terima kasih menonton. Yang mana baru follow tu, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Bangun pagi, matahari naik. Helmet, sarung, kunci dah pusing. Dari jalan tak ke jalan reda. Kapcai kecil tapi semangat besar. Dari bandar sampai ke hutan, dari pantai sampai ke puncak. Ini Kapcai Rock Channel, tempat kita berkumpul. Raih jauh, cangking seru, cerita tak pernah habis. Api unggal, ketawa pecah. Setiap jalan, setiap luka jadi kenangan indah. Kapcai Rock Channel, jom ikut kita. Tenda pacak tepi sungai, kopi panas, nasi bungkus ramai-ramai. Tayar